sekarang kita cari Silverworks sebab Abah nak beli cincin. So Porto Gadang Silverworks Kualista memang kedai-kedai pembuatan silver. Bolehlah Abah nak beli cincin. Belakang ni gunung berapi ni. Apa nama gunung ni tadi dah lupa dah subhanallah. Yang belah sana tu Gunung Merapi. Belah sana tu Merapi. Ini pun Gunung Merapi juga tapi tak ingat nama dia apa dia. So ini adalah Silverworks kedainya. Besar kedai dia. Jom kita tengok apa ada barang yang dijual dia. Cincin-cincinnya. Jom turun. Nak kena pakai kain kasut. Hari ni kita tinggal je lah Mah. Tak ada pakai kasut sendiri ni. Tinggal je lah. Boleh? Kita tinggal kat hotel je lah. Kita dah beli. Ni tukangnya. Pakar silvernya ya. Kalau kita adjust dia tak diketuk tapi kita tambah silver dia. Kecilkan, besarkan. Jadi kalau kita dah dapat nanti dia hantar ke hotel saja kita selesaikan. Okey akak, nanti kita call Bang Teko, nanti kita hantar. Baik. Terima kasih ya. Yana dapat satu, Abah dapat dua, budak-budak ni dapat satu. Baik. Panorama baru. Oh jatuh bawa motor tu. Panorama baru. Panorama baru ni kita pemandangan canyon. Masuklah tengok macam mana. Ikan bakar bah. Menarik bah kau. Try bah. Makanan sini. Apa tu bagi semua? Oh makan lah. Oh. Memang tak ada. Okay, ni di tempatnya panorama baru. Tempat tengok dia kan. Bukan yang tadi. Oh, rugi lah tak boleh nak fly. Abah, apa boleh buat bah? Aduh, Memang stres gila lah, malah nak fikir. Jom, kabut kan bola awak. Ni atas ni dulu lah, naik yang ramai ni dulu, jom. Maksimal 7 minit. Jalan. Dinosaur jalan, go. Panorama baru. Arahnya yang bawah tu lah. Macam kat sini kan. Sini pun canyon berpokok kan kat sini kan. tepang pokok tepang lah. Jom. Three Sister tu, Blue Mountain. Three Sister lah, sama Three Sister. Jom bah. Naik perahu pula. Nak ujung lah, pergi ujung. Okey, jom. Naik kapal di atas kanyon. Titanic. Baru pakai kat bawah. Jangan. Kat bawah level. Apa tengok tongkat dia. Oh, besi kan. Besi ni. Okey dah. Titanic masing-masing. Dah. Let's go. Jom
Jom. Sedap ke apa? Tak menarik lah singkong ni. Singkong tu. Kasih sikit lah. Tak apa ya? Tak apa ni, tak ada apa. Mana dia sedap. Ada kat terseliu lah tu. Tengok betul. Tak boleh tahan lah dengan dia punya karaoke dia. Tak kena terus. Memang tak, bukan tak kena, tak kena. Jaga kaki Asha. Sabar. Bagi Aira naik dulu Asha. Oh betul berat Aira tu. Aira tu berat. Ba naik tak turun mama. Tengok mana tak berani gambar tadi ujung. Sekarang yang mana yang tak berani. Diserang hujan lebat. Sekarang tak boleh buat apa. Asal hujan. Ini duduk di dalam kedai makan, kita makan dulu lah. Panorama baru. Ini ada di belah sana. Mari nak pergi dan hujan lebat kan. Pagi lah di sini. Di kedai makan ni. Hujan dah berhenti, sambung melihat pemandangan negeri di atas awan namanya. Panorama baru. Hati licin. Di bawah sana tu boleh nampak tu banyak pokok-pokoknya. Canyonnya daun. Ada daun ya. Dah tutup dah daun. Jalan. Okay, dah kita pergi ke tempat lain pula. Selesai dah kita di panorama baru. Nampak kenyang minum air. Panorama baru. Nampak pemandangan canyon. Restoran sederhana. Masakan Padang. Lalu Syah dengan cerita dia nak tidur. Ya? Dah kenyang tak? Pemakan je. Dan kita di panorama lama jadi panorama baru. Tu. Ngarai Sianok. Oh, ini lawa ni. Jom. Tak apa, jalan dulu tengok. Tak mahu lagu macam tu tak baik. Ini lawa. Ni kena hati-hati barang yang ada bangkit ni. Bahaya. Takut dia rampas. Oh, ini lagi lawa lah dia punya ni bah. Oh, ni betul-betul nampak daripada yang tadi kan. Panorama Ngarai Sianok. Jelas nampak dia punya tu.
dia punya tu canyon dia. Ini juga canyon dia. Ada macam Kazakhstan juga kan. Canyon dia kan. Banyak kacau monyet siapa tu? Tengok muka noti apa. Nak balik monyet. Bagi anak. Dia peluk apa anak dia, Bang? Dia gigit nanti bah, hati-hati bah. Kacau. Nanti di belakang tulisan orang nanti jaga gambar. Ya, gambarnya ya. Ini orangnya. Okey. Iya, betul Malaysia. Betul. Upin Ipin. Tukarlah je. Ambil ni. Nak teman kita ambil ni. Ambil yang ni. Oh. Ayam pun yang bagi dia peluk dia. Tu abang minta. Lepas tu kalau kena gigit, kena cucuk, bahaya. Leceh banyak kerja. Aki minta baby dia tadi, dia tak bagi. Jom, kejap Aki. Ni bawa lawa. Tak selfie, saya tak pada ke sana dah. Canyonnya. So ini Bank Indonesia ni. RM2,000 gambar canyonnya daripada sini. Dia naik ke RM2,000. Datangnya daripada canyon ni. Sejarahnya itu canyonnya di bawah. Gambar wang RM2,000. Okey, jom. Ada tak apa, jom. Kita duduk di atas. Agak menakutkan sebenarnya tempat ni. Sebab dia macam tidak meyakinkan, tapi lawa view dia. Bukit tinggi, I love you. Bukit tinggi, canyon view. Okay dah, turun hati-hati everyone. Mana? Oh yang sana tadi? Okay, jom. Hati-hati turun. Yang di channel tu kan. Kalau tak ingat namanya. Dia kena ambil gambar kalau tak lupa. Hati-hati turun. Di Monopoly Hotel. Di atas bukit. Di bukit tinggi. Betul-betul di atas bukit. Okay, so kita check in dulu. After check in, kita mandi kolam. Jom. Gelap dah, lampu tak ada. Okay, Pak Ari check in-nya dulu. Tu ada view sana, Pak, tak tengok? Ni apa, boleh sewa? Sewa baju. Oh, wedding package. Boleh lah macam itu lah. Sekali tak cukup lah tambah lagi. Dia dapat nak tambah. Ni bukan yang 8 ball tu kan? Otak dah tak jalan. Okay, ni dari hotelnya. Itu ada view. View Gunung Merapi. Tapi di cover awan. InsyaAllah esok nampak kot. Merapi punya gunung. Oi. Jangan nak seorang lagi weh. Okay. Tu kena angkat telefon tu, ada Harry call lah tu kot. Okay lah, ada view. Nanti kita tunggu pagi, kita minta view dia okey. Sekejap, kita masuk bilik sebelah pula. Toilet kat sana, abang nak pergi toilet je. Nak mandilah, tu mandi kat kolam kanak-kanak dulu. Masuk kolam kanak-kanak, baru turun kolam dewasa.
dah selesai mandi. Nak keluar jalan-jalan. Nak cuba naik kuda pula lepas ni. Tengok macam mana naik kuda di Bukit Tinggi. Okay, let's go. Come. Bawa lah beg kita. Oh, nak buat apa bawa beg? Nak shopping? Tengok anak perempuan. Anak perempuan nak shopping, nak syaik bawa beg. Aisyah beg tak ada pun tak tahu. Saya tak tahu. Aisyah tak ada duit, Aisyah tak boleh shopping. Lambat kita. Dia bunyi 6 kali lah tadi. Okay, kita menghala ke Jam Gadang. Itu baju yang kita beli tu. Baju jam tu kan kita beli tu. Sini. Kena langkah. Jaga ada kereta, tengok betul-betul. Okay, ini Jam Gadang. Tahun Jam Gadang 1926. So sudah 100 tahun jantung ibu kotanya. Namanya jantung ibu kota Jam Gadang 100 tahun. Ada mall di depan Jam Gadang ni. Okay, pegang tangan. Tak, ada kereta, tunggu sini, ada kereta, wait. Wait. Banyak meriah betul kat sini, weh. Belum minggu ni pun. Oh. Ni belum hari Minggu dah meriah macam ni lah. Kita dulu kan nak main drone, kalau nak abang nak jalan kan nak main drone belakang, abang jalan depan je lah. Meriah betul di Jam Gadang ni. Sekarang ni maghrib, tapi sangat ramai orangnya. Ni ada tengok Pakcik Ajam macam mana main. Tembak atas. Wow, dia tu. Dah kena kejar. Macam tu lah Ira. Main betul kena kejar ke? Jauh dia pergi. Ini namanya Jam Gadang. Okey, terima kasih. Yang ni 2 orang ni dah dapat toy. Dah dapat toy dah 2 orang ni. Man dah tak ada duit lah, Abah kaya lagi bah. Habis lah Man. Okay, go. Wow. Oh. Sorry cakap agak. Hai, tak ada tangan dah kita. Spray tak ada tangan. Elok sikit. Jom jalan. Pasar apa sana? Pasar sana. Jangan tembak orang. Main bubble main gerak. Main bubble je. Oh, dah pandai dah. Jual tunjuk tak boleh. Ni dah ada. Risau dah bayar tu sekali. Ya, saya jangan berpuas dengan sana. Shopping lagi. Tadi shopping, semalam shopping.
makan malam terakhir. Malam terakhir di Bukit Tinggi. Ya. Okey, ayam bakar ya. Okey. Ayam lah. Abah. Minas sabangnya. Minas. Oh, patut minyak campur minyak. Jangan oi. Minas sebelum kita pulang. Bye. Naik kuda, kereta kuda. Malam. Hai dah. Naik kereta kuda. Jom kita sekali pusing. Boleh main belakang macam ni. Abbas tu. Adik boleh orang nak bawa ke adik di belakang lah. Adik nak bawa ke? Adik di belakang lah. Adik. Oh lawa kuda dia gemuk. Berisi elok. 100 saja. Sebab saya mau balik hotel aja ni, saja naik. Pusing-pusing nanti singgah di Monopoly aja, senang. Anak-anak mau naik kuda sebelum balik. Abang boleh laju depan sikit. Asha. Asha. Bye-bye. Tak pandang Asha. Bye-bye. Bye-bye Asha. Oh, dah seorang ni. Naik kuda, pusing-pusing sebelum balik hotel. Cantik kuda dia. Kuda dia gemuk. Kuda besar dan gemuk. Jaga elok, cukup makan kuda dia. Nah, yang tu 3 tahun tu. Besar kan tu 3 tahun. Bye-bye Aisyah. Wah, best Aisyah naik kuda. Nak naik juga minta dengan uncle. Nak naik juga. Ha. Pegang jap weh rakam. Rakam jap balik. Rakam ah. Wah, cakap apa kat pakcik?